Yo guys, apa khabar hari ni? Alright, hari ini, cikgu nak bagi tahu, keputusan semakan untuk ujian kelayakan calon guru EUKCG untuk pelajar-pelajar yang memohon beasiswa perguruan persekutuan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan ISMP. Program ijazah ni, program beasiswa ni adalah program yang untuk pelajar yang mengambil ijazah pendidikan di IPTA. Biasanya dia akan buka awal tahun, dalam bulan 1, bulan 2 macam tu, dan semua pelajar yang sedang mengambil ijazah pendidikan di IPTA layak mohon untuk beasiswa perguruan persekutuan ini. Bila tarikh semakan tu cikgu? Pada 12 hari bulan Mei 2026. Check it out guys. Alright. Mungkin itu adalah rezeki anda guys. Dan jangan lupa follow cikgu. Arigatou gozaimasu.